Pernah tak korang tengok podcast seram, tiba-tiba tetamu keluarkan satu bekas? Katanya dalam tu ada rambut Pontianak. Lepas tu ruangan komen terus penuh dengan orang cakap. Saya tengok je terus meremang. Malam tu saya mimpi pelik. Saya rasa macam ada benda ikut. Tapi persoalannya, betul ke itu bukti? Atau kita sebenarnya sedang dipengaruhi oleh suasana? Bila orang yang bercakap tu diperkenalkan sebagai perawat, ustaz, atau orang yang biasa berdepan benda gaib, automatik cerita dia nampak lebih berat. Penonton pun mula fikir, kalau dia berani tunjuk, mesti benda ni betul. Sedangkan rambut panjang, kain putih atau barang lama, semua tu benda yang manusia biasa pun boleh cari dan simpan. Kadang-kadang bukan barang tu yang kuat, tapi ayat sebelum barang tu ditunjukkan yang kuat. Jangan tengok kalau lemah semangat. Benda ni keras. Lepas ni mungkin ada gangguan. Bila otak dah diset untuk takut, bunyi kipas pun rasa lain. Bayang langsir pun nampak macam sesuatu. Kita rasa terganggu sebab minda kita sedang mencari tanda-tanda gangguan. Jadi bila ada orang tunjuk rambut Pontianak dalam podcast, jangan terus telan bulat-bulat. Tanya dulu, dari mana asal barang tu? Siapa sahkan? Kenapa benda yang katanya bahaya boleh ditunjuk untuk tontonan umum? Kalau jawapannya cuma, kalau tak percaya sudah, mungkin itu bukan bukti. Mungkin itu cuma prop yang sangat berjaya buat kita takut.